Assalamualaikum semua, selamat petang. Alhamdulillah, hari ini 6 hari bulan 2 2026. Alhamdulillah, anak ada dekat perkuburan, tanah perkuburan Lubuk Cina. Atuk ada dalam tu sana. Abah pun ada. Hari ni pagi tadi Pak Ndak pasang bracket untuk pasang water filter penapis air ni. Besok ada gotong royong. InsyaAllah Pak Ndak akan ikut serta. Tapi Pak Ndak nak pasang penapis air kat sini. Ni pasang nak bracket. Alhamdulillah pagi tadi dengan ayah abang. Sorry. Okey, mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan segala urusan kerja kita. InsyaAllah. Assalamualaikum semua. Sayang semua. Amin. Amin Rabbal Alamin. Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Alhamdulillah. Hari ini 7 hari bulan 2 2026. Pak Ndak sekarang ada dekat kawasan perkuburan Lubuk Cina, Melaka. Okey, hari ni ada gotong royong ni. Okey. InsyaAllah Pak Ndak ambil kesempatan di hari gotong royong ni, Pak Ndak nak pasang filter. InsyaAllah doakan Pak Ndak sihat, doakan keluarga kami sihat, doakan sahabat-sahabat semua sihat insyaAllah. Assalamualaikum. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan segala urusan kerja-kerja kita. Amin. Amin Rabbal Alamin. Sayang semua. Alhamdulillah. Assalamualaikum semua. Siap pasang dah. Alhamdulillah boleh digunakan. InsyaAllah. Alhamdulillah. Nak rasmikan dulu insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Moga mendapat berkat. InsyaAllah. Mudahan sihat semua. Suasana hampir selesai. Gotong royong di kawasan kuburan Lubuk Cina. Masih ada lagi beberapa kerja yang dijalankan. InsyaAllah. Moga semua mendapat keberkatan Allah Ta'ala. Salam sihat semua. InsyaAllah. Assalamualaikum. Amin. Amin Rabbal Alamin. Okey. Anak umum. Kat sini ada nombor telefon Pak Ndak. Kalau ada masalah apa filter ni, boleh beritahu Pak Ndak insyaAllah. Okey. Kalau siapa-siapa berhajat nak pasang, boleh roja-roja Pak Ndak insyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum. Alhamdulillah pada semua ahli karya Lubuk Cina yang hari ini kita menjelang itu Ramadan lagi berapa hari lagi ni. Jadi kita sama-sama lah memelihara tanah perkuburan ni apa sebutan. Saya sebenarnya tak boleh lah. Hari ni dia orang kemas kubur ni dalam 2 limau dah ada 12 kubur orang kemas ni. Jadi saya cakap saya memang datang singgah aja lah. Sebab kalau tak suruh saya mesti rumput bersama dengan saya dapat pergi satu kubur je. Ada 12 kubur orang kemas. Dan juga ada kematian-kematian ini. Jadi terima kasih dan tahniah kepada semua ahli karya warga Lubuk Cina yang bergotong royong untuk menjaga rumah yang terakhir kita lah. Jadi semua kita besok akan kembali ke sini, balik ke sini. Dan rumah kita dah yang penting ikatan ukhuwah antara kekeluargaan di Lubuk Cina ni bagi saya sangat-sangat baik yang terus dan perlu diteruskan. Jadi tahniah, terima kasih kepada anak-anak pelajar dan juga rakan-rakan daripada ADK yang sama-sama juga hadir pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Dengan ucapan YB tadi berada sudah gotong royong hari ini. Mudah-mudahan mendapat keberkatan dari Allah semua. InsyaAllah. Amin. Amin Rabbal Alamin. Begitu juga dengan Pak Ndak punya water filter ni. Mudah-mudahan dia nak manfaatkan semua. InsyaAllah. Amin. Amin Rabbal Alamin. Assalamualaikum semua. Sayang semua.